Hari tu dah buat yang first pertama tu. Nampaknya maklum balasnya tu rasanya macam okey lah. Masa hari tu masa mula datang macam memang tak boleh nak jalan, ketat. Tapi bila dah makan darah cocok yang pertama tu, rasa kaki tu dah macam okey. Tak macam yang first datang hari tu. Dah boleh bergerak, boleh berjalan lah. Dah boleh berjalan. Maklum balasnya tu adalah confident lah. Hari tu pun family pun ramai juga yang Mama yang sakit lutut. Ada orang pun dia tengok pada saya. Dia kata kalau okey dengan Dr. Hasbi ni, dia akan follow lah. Okey lah, recommended lah soal. Alhamdulillah buat masa ni jauh sangat lah pada yang awal tu kan. Mula-mula tu dia memang tak boleh jalan. Masuk ubat yang pertama tu Alhamdulillah buat masa ni okey, stabil. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Alhamdulillah dah buat suntikan gel HA. Dah banyak improvement. Hari ni kita buat suntikan stem cell. InsyaAllah lepas ni akan ada improvement lagi dan insyaAllah boleh sembuh.